Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih datang ke channel YouTube saya MRC TV, dan yang ramai pasti merindui Amirul, jangan macam biasalah guys. Selawat, ingat, dan paling penting sekali jangan lupa zikir. Kita dah di ambang-ambang akhir zaman ni, dan benda apa yang kita boleh adalah nikmati kehidupan kita. Ada duit, tukar kereta. Tak ada duit, jangan pening-pening, sambung bayar. Okey guys, so hari ni kita tunjuk dekat korang. Kalau korang nak beli kereta secara online, boleh tekan di link description di bawah. Boleh tekan di www.mrctv.com.my. Ada link WhatsApp untuk tim MRC, dan korang boleh berhubung dengan tim MRC. Boleh pergi dekat kita punya Facebook, di IG dan TikTok kita MRC Motorsport. Di situ ada banyak beberapa katalog yang korang boleh pilih kereta secara online saja. Hari ni saya nak bercerita tentang Honda CB FL5 Type R. Ini adalah the last generation house of the Type R, maybe. Dan ini adalah generasi yang terakhir untuk keluarga Type R, maybe. Dan mungkin ini adalah keluarga terakhir Type R Japan. So, bila saya sebut keluarga yang terlast ni, maknanya adalah satu benda yang kau nak grab. Kalau duit dah simpan, income dah sampai, nak buat loan, tak ada income tax, jangan pening-pening. Abang kau tim A to Z lah. Inilah masanya untuk beli Honda CB FL5 Type R. Sebab Honda CB FL5 Type R adalah igawan anak muda maupun orang yang berumur otai. Yang mana fighter-fighter pakai EP3, EK9, yang pakai FD2R, yang pakai FK8R. Yang ini adalah kereta terakhir dia nak tukar. Betul tak? Dan saya tahu ramai anak muda yang beli FL5 ataupun FK8, diorang mana pernah pakai layan Honda sebelum ni. Sebab diorang ambil vibe. Bila tengah vibe tu, tengah kena pakai lah FL5. Yelah, sebab nak beli FK8 Recon harga sekarang RM240,000. So apa option ada? Baik ambil FL5, paling murah RM265,000. Guys, it's a good choice untuk anda semua. Okay. As a Honda CB FL5 Type R, kuasa adalah 2.0 turbo, VTEC engine, dan model kereta ni adalah 6 speed manual. Kalau you want to try auto, you have to buy 1.5 turbo, which is a Honda CB FL1. Harga murah pada RM1,000 lagi. Dan untuk Honda CB FL5, color significant lah champion pearl white, dan ini adalah for the standard looks for the FL5. Unless kalau korang modified ambil yang Mugens punya body kit, maybe nampak lagi smart. Cuma ada manusia yang memang tak suka rendah-rendah dan lowered. Okay, jom tengok dekat bahagian tepi. As a lampu, FL5 dengan FL1 dia sama, FE dengan FL1 dengan FL5 dia lain sedikit. Dan rim mungkin saya suka pada side profile rim, dia dah turun kepada 19 inci, matte, dan tayar PS4S original, dan Brembo edition untuk bahagian sini, dan membuatkan kereta ni nampak betul-betul kemas. As a side skirting, kena dengan side mirror warna hitam. Lagi satu saya nak tahu, kenapa ada Honda CB FL5 warna merah stiker kat Jepun? Kenapa dia buat siap-siap dekat Jepun warna merah? Kelakar no. Alright, warna hitam maintain. Bumbung kalau nak wrap forged carbon cantik. Side skirting hitam. Features dalam pun samalah. Seat bucket warna merah sebab ada anak-anak, nanti saya overlay saja. Seat bucket warna merah, meter manual, ada 3 mode, comfort, sport, dengan individual, dan dia ada R plus punya mode. Dan untuk model kereta ni, as a spoiler looks, as looks untuk bahagian belakang memang cantik. White body dia memang original This is the original white body. Honda CB FL5 ni memang adalah salah satu kereta yang memang idaman anak muda. Dan kalau korang tengah menabung, tengah nak mencari duit, ataupun korang memang teringin nak pakai Honda CB FL5, gaji minimal yang layak adalah RM7,000. Ataupun yang berniaga, just income tax je. Jangan pening-pening. Ada down payment, jalan. Kereta ni kena down payment, 10% at least. Alright? So guys, macam biasa guys, kita tanya dengan owner kejap lagi macam mana perjalanan beli kereta Honda CB FL5 dengan Amirul. Sebab ini adalah satu enthusiast car, motorsport yang memang menjadi idol sekarang, Honda CB FL5. Dan saya tanya dengan rata-rata kawan-kawan saya, amongst yang beli kereta dengan saya, memang diorang minat lah FL5. Tapi sebabkan kerja, diorang kena pakai Continental car. Tapi you want to know one thing I've been driving for this car, on the track, on the genting banyak kali. FL5 adalah one of the best car, standard, yang paling sedap as a sport punya vehicle. Sebab dia standard tapi sedap. Sebab dia punya suspension sedap, handling, dia punya suspension dengan dia punya steering rack mechanism memang dia combine together, memang sedap. Tapi kalau korang nak cari track mode, ni dia. Ini paling limited edition guys. Yaris GR MN. Ini kereta yang aku nak ni. Syak spoiler tu, syak Recaro tu. Ini kereta yang aku nak ni. Aku bukan nak jual GR aku nak beli yang ni. Yaris GR guys. Stay tune, tanya dengan customer macam mana proses beli kereta dengan Amirul. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di hari penyerahan kereta. Ini adalah owner kita, Abang Amin kita, Fighter Type R, yang memang tengok video Amirul setakat lepak di dataran Merdeka nak tunjuk kereta. Tidak mungkin lah. Tapi abang ni memang dia akan tapau utara selatan. Okey Abang Amin silakan sedikit sebanyak tentang proses pembelian kereta dengan Amirul secara online. Dan macam mana juga pembelian kereta dengan Amirul, urusan A to Z mudah ke? Abang transparent saja dengan diorang. Silakan abang. Okay. Kalau saya bagi markah 1 hingga 10, 10 lah maksimum saya bagi. Alright, syukran. Memang terbaik. Pengalaman saya tidaklah membeli terlalu banyak kereta, tapi ada beberapa kereta yang saya beli MRC paling bagus lah. Syukran jazilan. Sangat efisien, mudah urusan. Memang segala-galanya perfect lah.
Kalau saya nak bagi markah macam saya kata tadi memang 10. Jadi kalau yang ada nak beli kereta, carilah MRC, carilah Amirul. Terima Anda kasih. akan puas hati, garanti 100%. InsyaAllah bang. Dan semua dokumen online bang kan? Online, semua online. One thing kita nak pesan bang walaupun abang ni dibeli Type R, FL5 bang kan, tetap screwed. Tetap screwed. Walaupun grade 6A tetap screwed abang. Tapi alhamdulillah puas hati. Alhamdulillah. Bila abang screwed, apa perasaan abang bila abang dah screwed tu? Satu yang saya suka, Amirul sendiri bagi tahu bila membeli kereta, dia sendiri yang transparent. Dia minta saya buat screwed. Jadi bila saya buat screwed, terbuktilah apa yang dia kata, kereta yang dia kata okey dan memang terbukti sangat okey. 6A, mileage tak tipu, semuanya perfect. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling penting bila kita screwed tu bang, sebenarnya kita nak puaskan hati customer. Maknanya dia nak tengok daripada segi condition kereta, engine okey tak okey, leaking ada tak ada, karat tak bawah kereta. Dia nak tahu benda tu semua tu bang. Sometimes saya sebenarnya cakap okey. Okey semua. Tapi hakikatnya bila kita screw bang, dah okey tak? Ya. Dan customer saya pun alhamdulillah semua dia screw. Saya cakap saya okey, tak ada hal. Yang penting customer bayar screw. Okey, sebab dia mahal, RM340. Tapi berbala. Berbala. Ya. Sebab kita boleh bawa kereta tanpa was-was lah bang. Kita Alhamdulillah. boleh consider beli dengan Amirul ni, consider kereta baru lah. Walau unit recon, kereta baru. Alhamdulillah, syukran jazilan. Okey bang, sedikit kata-kata akhir untuk mereka di luar sana, para peniaga di luar sana yang nak beli kereta impian dengan MRC ataupun nak mencari ataupun nak menabung dahulu, apa pesanan abang untuk diorang bang? Saya kalau nak membeli ni memang nombor satunya kena financial, kena stable lah. Jangan ikut perasaan sangat. Betul. Jadi kalau kita ambil yang orang kata pertengahan lah. Kalau kita rasa nak yang ni, jangan ikut sangat. Betul. Ambil pertengahan. Lepas tu kalau nak beli kereta, saya rasa macam saya kata tadi, banyak dealer, banyak salesman saya jumpa, saya tak pernah jumpa sebagus Amirul lah urusan. Sangat mudah. Orang sempoi, handsome. Tak ada dah tua bang. Mudah busan, semuanya maklumat dibagi jelas. Tak ada yang tertinggal lah. Kalau WhatsApp pukul 2 pagi, insyaAllah 2 pagi dia reply. Tak, memang time tu customer saya kalau review YouTube itu jawapan dia. Amirul ni kau jangan WhatsApp siang, malam je reply. Memang malam ada masa. Sebab saya ingat ada satu hari sebelum saya tengok kereta tu, saya call Amirul pukul 12. Betul. Masa tengah drive 12 sampai kat 1 kat Betul. Amirul akan layan anda. Alhamdulillah, insyaAllah. Terbaik, InsyaAllah bang. So terima kasih banyak-banyak. Semoga kereta dalam penjagaan abang sangat baik dan tiada apa-apa kerosakan. Dan alhamdulillah sepanjang abang pakai kereta ni, semoga Allah mudahkan urusan akak dengan abang. Selamat dunia akhirat insyaAllah. Amin. So guys, hashtag jangan bening-bening. Kalau nak beli kereta secara online, boleh layari di website kita di bawah di www.mrctv.com.my. Jangan lupa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.